Dan ada bonus yang Ustaz akan bagi tu semua. Okay, bonus yang Ustaz bagi anda. Bagi anda yang daftar awal untuk bisa berkohar, Ustaz akan bagi satu amalan tu semua, iaitu ni, satu amalan anda hutang banyak mana pun, anda berhutang banyak mana, insya-Allah hutang anda akan dapat dibayar. Berapa banyak orang berhutang dengan anda, orang tu akan bayar hutang pada anda. Ini Ustaz terima daripada Tuan Guru Haji almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Faiz Al-Linggi. Amalan ni bagus diamal, tak banyak dah semua, sikit je amalan dia. Ayat ni pun tuan-tuan tahu semua, kalau Ustaz beritahu, okey pada tuan-tuan amal setiap lepas sembahyang. Pendek je amalan tu semua, dan Ustaz akan bagi bonus ni sebagai bonus pada anda. Sesiapa yang daftar awal untuk. Dan satu lagi amalan Ustaz akan bagi, dua bonus akan bagi tuan-tuan semua, dua bonus. Satu amalan untuk bebas hutang. Orang hutang kita, dia bayar, kita hutang orang kita dapat bayar. Kiri kanan, okey. Yang kedua, bonus kedua, ada nama murid Ustaz, bukan nama murid, ramai lah nama murid Ustaz, mesej tu Ustaz, ada ke tak ada ke amalan yang boleh cepat nak nampak benda-benda gaib ni? Ustaz pun heran, macam mana dia boleh suka nak tengok benda-benda gaib ni? Ustaz pun tak suka sangat tengok benda gaib ni. Takut juga dia tengok macam-macam duduk tengah duduk baca tu, nampak muka ni macam apa? Tak sukalah, tapi tak apalah. Oleh kerana ramai yang minta. Yang amalan yang cepat mudah, pendek mudah. Ada insya-Allah. Ustaz akan bagi. Itu satu bonus kedua. Pasal ada orang tanya, Ustaz, tak ada bonus ke? Ada insya-Allah. Setiap kali modul, tak kira modul RM30 ataupun modul RM160 ataupun modul RM80, Ustaz akan bagi. Ustaz akan bagi bonus pada anda. Jangan risau. Bonus Ustaz sentiasa akan bagi. Ni bonus ni, tapi kali ni kerana COVID tu semua, kena PKP, Ustaz bagi dua bonus. Dua bonus pada semua. Satu bonus iaitu bebas hutang dan orang bayar hutang. Yang kedua iaitu ilmu bagaimana untuk nak melihat benda-benda gaib dengan cara cepat dan tepat. Cepat dan tepat, insya-Allah. Okey, boleh daftar awal untuk dapatkan bonus yang Ustaz akan bagi, insya-Allah.